tulisan 1945. Lepas tu dia ada bendera Indonesia pula. Memang keren banget. Assalamualaikum Fanity JC sekalian. Welcome back to Traffic TV. TV pun boleh. Welcome back to channel Traffic dan bersama aku Parli dalam segmen bedah JC. Hari tu Parli dah buat video untuk JC Home Indonesia. Sekali ni kita buat bedah JC Indonesia Third 2022. Mungkin 2022 kot. Nanti kita check balik lah. Okay, untuk JC Third ni tak banyak tim-tim negara yang ada JC Third. Setahu Traffic, Albania, Romania, lagi tim apa lagi yang ada JC Third? Timur Leste kot rasanya. Dan negara Afrika banyak JC Third. Tapi macam Europe dengan Asia Tenggara ke Asia ke tak banyak lah JC Third. Tapi untuk Indonesia ni dia ada tahun 2022. Tahun 2024 ni tak ada JC Third. Home merah, putih, away. So kita pergi kepada JC ni guys. Untuk JC ni memang lawa gila. Lawa, Traffic suka hitam, merah, putih ni memang lawa gila guys. Dan by the way JC ni bukan JC original. Ini JC KW tak tahu sebutan macam mana kan. Sebab apa, tengok dia punya kain ni pun lain. Kain dia sama macam yang Home tahun 2024 ni, yang KW juga ni. Okay, dia punya kain macam ni. Kain dia ada tenggelam ni tapi cantik CC Pinated ni pun ada juga corak-corak dia. Corak macam Indonesia yang KW ni, yang tak ori ni. Tapi corak dia lain. Dia nampak sama tapi sebenarnya lain. Kalau yang corak yang Indonesia yang ni, yang KW ni, dia macam nampak dia corak dia macam macam tu kan. Yang untuk Penang ni corak dia sekata je, nampak. Dia punya alur tu sekata je, dia mengiring macam tu. Nampak? Tapi dari segi design ni dia ikut yang ori lah design dia. Okey, di mana collar dia ni dia ada merah putih. Bukan bagi Traffic, merah putih ni lawa lah sebab dia kena dengan logo Pancasila ni, ada merah putih. Dan dekat sini sebenarnya tak silap Airspo dia tak claim kot ni bendera Indonesia. Tapi bagi Traffic nampak lah benda ni. Dia ada merah putih ni inspired, dia letak bendera Indonesia ni. Merah putih, nampak? Merah putih, bukan putih merah. Kalau putih merah tu Poland, ini merah putih, memang bendera Indonesia lah. Okey, ini dia punya lengan ni pakai lengan biasa, tak macam yang Traffic ni. Yang Traffic ni pakai lengan panel special sikit. Okey, ini lengan special yang Traffic buat. Yang ni dia pakai lengan biasa saja. Dan dekat sleeve cuff ni dia ada 1945. Ni tak silap tahun penubuhan PSSI, tak silap. Mungkin ya, mungkin tak, boleh komen. Kiri kanan ada 1945. Memang lawa ni, memang lawa. Lepas tu dia punya apa lagi? Ni ada ni Mills Authentic. Memang dia tulis Mills Authentic tapi sebenarnya ni yang tak ori guys. Yang tak ori. Right, dalam dia ada tulis Mills PSSI ni official product. Dan untuk logo brand ni, logo Mills ni pakai vinyl saja. Vinyl. Lepas tu dekat sini dia pakai logo berkilat. Yang ni TPU lah. TPU tu plastik. Kalau tak percaya dengar. Kalau yang silikon dia getah, dia macam lembut-lembut sikit, dia tak ada bunyi macam ni. Dekat sini dia ada efek, dia ada ni. Nampak? Ni. Sebab tu boleh bunyi krek-krek tu. Power. Walaupun KW tapi power lah. Walaupun tak ori tapi power punya material. Dan untuk material ni, untuk baju yang KW ni, yang tak ori ni, sebenarnya bukan China buat tapi Indonesia, orang Indonesia yang buat juga. Pancasila dia tak pakai logo PSSI ke, dia tak pakai logo apa lagi, Timnas Indonesia Garuda ke apa, tapi dia pakai Pancasila ni Jata Negara. Jata Negara. Ini tahun 2022 tak silap. Dia pakai macam ni. Dia pakai shield 5 penjuru warna hitam. Kalau yang terbaru ni dia pakai warna putih. Kalau korang nak tengok yang video review untuk Home 2024 yang baru ni, korang boleh pergi dekat channel Traffic. Tak silap Traffic ada beberapa tim negara je yang pakai Jata Negara. Macam Spanyol pakai Jata Negara. Lagi tim apa lagi, dia tak banyak negara yang pakai Jata Negara ni. Indonesia salah satunya. Dan kalau korang tahu boleh komen lah. Okay, dah tak ingat lah. Sebab Jata Negara ni benda yang rare jugalah. Yang saya tahu Traffic Spanyol tu memang betul lah dia pakai Jata Negara. Dia tak pakai logo FA. Kalau logo FA Spanyol tu REFF, apa benda yang bulat tu kan. Malaysia sama ada pakai bendera Malaysia ataupun logo FAM tu je. Dia tak boleh pakai Jata Negara. Sebab untuk Jata Negara hanya untuk urusan rasmi kerajaan sahaja. Kalau korang nak dapatkan JC Indonesia ataupun Malaysia ni, korang boleh klik dekat description untuk mendapat korang tentang JC Indonesia ni. Bagi Traffic memang lawa gila, serius ni lawa. Bukan sebab nak tarik viewer Indonesia, bukan, tapi memang lawa. Macam yang JC away warna putih tu, itu bagi Traffic kurang sikit lah, Okay, yang third ni lawa, third hitam dah lah lawa, ada tulisan 1945. Lepas tu dia ada bendera Indonesia pula. Memang keren banget. Memang keren lah, memang keren gila lah. Keren gila pun boleh. Sorry lah kalau bahasa Indonesia saya tak berapa power.
Okay, tapi JC korang memang power guys. Brand-brand lokal dia orang memang power. Memang power. Ada banyak local brand kat sana yang belum, orang kata belum mainstream lagi. Kalau nak mainstream kena taja ni lah, Timnas Indonesia, barulah orang Malaysia ni dia tahu kewujudan brand tu. Macam Aerosport sebelum ni kita pun tak tahu, tiba-tiba ada. Tapi Aerosport tu baru je. Macam Mills ni dah lama, sampai dia dah taja tim dekat England, nama Tranmere Rovers, apatah nama dia tak ingat. Tranmere kot tak silap. Dia taja tim England, tim Liga England. Dan setahu Travis, Tranmere Rovers ni dia punya owner dia ataupun shareholder dia ataupun apa-apalah, tapi ada orang Indonesia lah yang pegang tim Tranmere Rovers. Sebab itulah Mills ni boleh taja dia orang. Tu salah satu lah kabel kan. Tapi tak apalah, janji dia orang dapat taja dan dapat buat yang terbaik untuk tim-tim yang diorang taja. Apa aku cakap ni kan. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak layan video-video Travis TV lain, boleh pergi dekat Shorts ataupun pergi dekat Travis TV. Kita jumpa di next video. Bye bye.